Saya ingin juga responlah tentang sahabat saya di sebelah sana, ya, dan juga mereka di luar sana mengatakan bahawa saya ni so-called anti Sabah dan Sarawak kerana saya semalam mempersoalkan mengapa Sabah dan Sarawak mempunyai kadar subsidi ataupun harga minyak yang lebih rendah daripada Semenanjung. Saya tak against Sabah dan Sarawak. Ini saya nak clearkan kenyataan ni. Saya sebenarnya seperti semua kita tahu makna kemiskinan dan deritanya kemiskinan. Dan apa yang berlaku di Sabah Sarawak hari ini adalah kegagalan kerajaan dahulu. Segala perkara kos sara hidup yang tinggi, bekalan makanan perlu dieksport ataupun diimport dari Semenanjung kepada Sabah dan Sarawak. We have to ship all those goods pergi Sabah dan Sarawak kerana kegagalan kerajaan terdahulu. I say it loud and clear. Kegagalan kerajaan terdahulu untuk membangunkan sektor ekonomi, food security untuk Sabah dan Sarawak. Kalau kita naik kapal terbang pun daripada Kuala Lumpur pergi Sabah dan Sarawak ni, berapa jam? Jadi memandangkan lebih 60 tahun kerajaan terdahulu memerintah, nak salahkan sepenuhnya kepada kerajaan Madani hari ini pun tak fair juga. Mereka baru berapa tahun saja, 3 tahun lebih, right? Tetapi kerajaan terdahulu mereka telah gagal untuk membangunkan ekonomi Sabah dan Sarawak, iaitu dia orang boleh berdiri sendiri di atas kaki mereka sendiri, baik daripada food security-nya, baik daripada education systemnya, dan berbagai-bagai segmen yang membolehkan mereka ketika mana krisis, mereka ini mampu untuk mengekang krisis. Tapi hari ini di bawah gambaran kita kena bagi Sabah Sarawak murah minyak sebab mereka susah, jalan raya mereka teruk, rosak, mereka tinggal di pedalaman, electricity tak ada. All these things the failure of the previous government. Jadi kalau itulah realitinya sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak, maka tidak ada harapan lagi pada mereka yang menawarkan diri untuk terus memerintah Sabah dan Sarawak. Benalah Sabah dan Sarawak di tangan-tangan orang Sabah dan Sarawak sendiri, dan kita di Semenanjung sentiasa terbuka, Perikatan Nasional sentiasa terbuka untuk bersama membina Malaysia baru yang lebih baik dan sejahtera.